Sebelum naik bas, jangan lupa kita belikan Indomie. Indomie kena bayar banci depan ni. Boleh buat potret ataupun boleh tukar profile picture dah lepas ni. Masya-Allah, lihat sama isteri Pak. Aduh, romantik betul. Aduh. Dan juga tak ramai orang. Alhamdulillah. Kita sampai timing yang betul, timing yang tepat. Tak adalah pack sangat ataupun Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Bang Cik Live. Hello. Apa khabar semua? Bang Cik doakan kepada semua sahabat-sahabat Bang Cik Live dalam keadaan sihat sejahtera. Okay, Alhamdulillah kalau kita tengok ramai-ramai hari ni dekat Jumairah Hotel lah, Bang Cik bersama-sama dengan jemaah CS Travel. Sebenarnya tengah tunggu bas ni. Kita orang akan buat ziarah Hudaibiyah. Okey, Bang Cik pun dah lama sebenarnya dah tak sejarah Hudaibiyah ni. Disebabkan kita tahu kalau siapa-siapa yang pernah datang umrah, Hudaibiyah ni outskirts sikit daripada manasik haji. Jadi biasanya Hudaibiyah ni akan menjadi ziarah nombor 2. Jadi hari tu Bang Cik dah tunjukkan masa macam mana ziarah manasik haji apa semua. Hari ni macam mana pun dah Hudaibiyah ni kebiasaannya kita pergi ke ladang unta. Tapi Bang Cik tak tahu singgah ataupun tidak ke ladang unta, tidak. Tetapi yang Bang Cik tahu dalam jadual dalam jadual yang diberikan akan singgah di Museum Maudi. Okey, di Museum Maudi lah Bang Cik nak rakamkan kenangan-kenangan terindah bersama dengan jemaah CS Holiday. Hari ni 80 ataupun 90% juga yang pergi. Dan ini memang include dalam package Jadi sebelum membazir, sebab hari tu dekat Arafah itu ada satu bas tidak bergerak. Jadi kali ni pihak manajemen CS Holiday dah catat ataupun dah minta pool berapa orang yang nak pergi, berapa orang tak nak pergi supaya tidak berlaku pembaziran. Okey, Alhamdulillah setakat ni semua okey. Setakat ni jemaah yang Bang Cik ikut ni semua okey. Dan memberi kerjasama yang baik. Sebab kalau 90% ke atas untuk pergi ke museum tu di saat-saat keletihan, di saat kepanasan, di saat tu ramai lagi. Kalau kita tengok ramai juga yang masih memilih untuk membuat umrah. Membuat umrah pada hari ni. Kita salah satu dia adalah kita pergi Hudaibiyah ni adalah untuk berniat umrah dan juga melawat Museum Maudi lah, ataupun melihat sendiri sejarah Hudaibiyah tersebut. Okey, jom bersama-sama dengan Bang Cik. Kalau baru je bertemu dengan Bang Cik Live, silalah tekan button subscribe. Okey, zas. Ya, Alhamdulillah semua bas dah naik. Hari ni Bang Cik nak menemani Ustaz Ishak di bas yang sama dengan Ustaz Ishak kita. Orang lama. Kita tengok orang lama berbicara ini. Tapi Bang Cik tak rakam sangat lah. Sebab Bang Cik takut maklumat-maklumat yang Bang Cik rakam adalah sekerat-sekerat. Jadi kita takut nanti jadi salah faham. Ni dia. Jom kita naik bas nombor 2 dekat sini. Lepas tu kita tengok bas nombor 2 tu bersih tak bersih. Bang Cik dapat job baru hari ni, bawa bas. Tapi kelas bonlak ni bila Bang Cik duduk kan, dia terus naik kursi dia. Dia macam tinggikan Bang Cik punya kursi. Dia tahu Bang Cik rendah kot. Tak tahulah mana dia punya tu. Dia tiba kursi dia ternaik. Salah. Tapi tak apa lah. Driver dah datang. Kita tak jadi Kalas. Gafal bab. Tengok. Driver dah sampai. Ya Allah. Dia terus tinggikan kursi. Kelas dia punya kursi dia. Automatik kot. Kita tengok inilah celah-celah daripada Jabal Umar tu. Kita terus nampak Masjidil Haram lah. Tengok. Itu sebelah Jumairah ni adalah Komrat.
Sebelah ni adalah Hyatt. Dia macam-macam hotel jugalah sebenarnya. Hyatt Regency. Kat atas ni. Agak sempit juga jalan dia. Tengok daripada keadaan bas yang begitu banyak sebenarnya. Kita tak tahulah berapa lama kita akan tersangkut dekat sini. Sebabkan Museum Al-Maudi ni adalah salah satu kehebatan dia. Kita tak boleh bawa sendiri. Memang dia ada juru pandu ataupun wakil daripada museum sendiri yang akan explain ataupun yang akan terangkan apa yang berada dalam museum ni. Dia murah je museum ni, alhamdulillah, tetapi 3 rial je. 3 rial je satu orang, tetapi dia punya layanan dia memang terbaik. Memang dia akan di-entertain ataupun dibicarakan oleh juru pandu yang profesional. Juru pandu yang profesional dan boleh cakap bahasa Melayu biasanya. InsyaAllah. Kita tengok jarak parking daripada tempat bas pun agak jauh jugalah kat sini. Tetapi untuk pengetahuan semua, Museum Al-Maudi ni sebenarnya adalah di Jalan Jeddah, Mekah. Jadi di luar tanah haram. Sini dia Al-Maudi. Dan bila jumpa dekat jemaah Al-Maudi ni, kita kena jumpa jemaah pertama. Oh, dah tak ada dah. Anak patungnya sudah hilang. Al-Maudi dah hilang. Aisyah, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dah pergi kah? CS Holiday. Ya, ayuh. Tunggu Ustaz. Sekejap. Saya ni blogging kejap. Okey. Kita tengok dekat sini. Ni dia punya mudir. Ini juru bahasa yang cukup power juru bahasa yang cukup power, bahasa Melayu. Okey. Zas. Sebabkan ada satu grup CFCD yang dah sampai awal, Bancik akan berkejar lah ke dalam sini. Dan ni lebih kurang lah dia punya museum dia. Bancik nak explain satu-satu. Kira-kira setengah jam juga sebenarnya. Setengah jam juga untuk kita explain satu-satu. Sebab biasanya juru bahasa yang digunakan akan digunakan selama setengah jam jugalah untuk melawat kat sini. Okay, jom kita masuk ke dalam. Ni dia. Nampak tangga dia pun dah cantik dah. Jadi dia nampak dia menggunakan jerami-jerami. Dia tengok dinding yang berjerami, tanah liat. Jadi kita tengok juga kat sini juga kita boleh tengok seni bina seni bina bangunan lama Kota Mekah. Tengok dia ada buat dengan atap ni. Atap yang menggunakan daun kurma rasanya, disilang dengan kayu-kayu macam ni. Dan juga kita tengok bila kita masuk je dalam ni, walaupun tak ada aircon, walaupun ramai orang, tetapi keadaan agak sejuk. Itulah bangunan lama. Bangunan lama, inilah kelebihan bangunan-bangunan lama. Dia agak sejuk walaupun pintu terbuka. Tengok pintu terbuka, luas. Aircon pun nak ada tak ada kalau dah penuh-penuh macam ni, tetapi agak kesejukan. Okey, jom. Yang ada dalam museum ni, kalau kita tengok dia ada barang-barang replika lah. Kalau Bancik cakap barang-barang replika, bukan barang yang original. Salah satu dia adalah kita boleh bergambar dengan Hajarul Aswad. Lepas tu kita boleh bergambar dengan pancut remas. Dan yang paling penting, jangan lepaskan peluang bergambar dengan koleksi-koleksi pedang. Tapi koleksi-koleksi pedang ni bukan yang original tetapi replika. Sebab tu kita boleh sentuh yang original, kebanyakannya berada di Turki. Dan kita tengok jemaah sedang ambil gambar ni. Yang jemaah sedang ambil gambar ni adalah replika daripada pedang Saidina Ali. InsyaAllah. Tengok, jom. Inilah keadaan dia. Ni adalah senjata-senjata yang orang Arab pakai daripada zaman berzaman. Tengok, Bancik kejar satu grup yang depan ni. Sebab tu kita tu boleh bergambar juga dengan unta. Kalau siapa-siapa nak bergambar dengan unta, boleh bergambar dekat situ. Mana unta dia? Unta dia unta separuh sedar. Unta dia separuh sedar. Dia unta putih.
Dia tak akan bergerak pun unta ni, jangan risau. Dia tak akan gigit pun. Tengok jurugambar dia. Ini yang paling penting sebenarnya. Dia tolong ambil gambar semua. Dia jadi juru cakap dan juga ambil gambar daripada handphone masing-masing. Kita tengok. Terbaik. Museum Maudi ni. Okey, kalau kita tengok kalau kita tengok semua juru-juru gambar, jadi juru gambar semua. Kita tengok. Dia ambil je cepat-cepat supaya rasanya untuk perjalanan ataupun lagi cepatlah. Supaya dia tak tu. Kita tengok. Okey, jom masuk. Part yang paling best. Baru sampai. Ini part yang paling best adalah, alamak. Ni mana Haji Fadlan, Haji Azlan, saya pegang bendera. 1, 2, okay. 3 lagi, 1, 2, sini. Ni yang paling rare. Kalau dekat Turki, kalau dekat Turki rasanya kena bayar mahal untuk pakai baju tradisional lah. Kita panggil baju-baju tradisional, tapi dekat sini diberikan percuma sahaja. Walaupun dah cari barik tapi lawa dalam gambar. Suami isteri. Dia tengok dalam ni. Tapi sebabkan hari ni ramai, dia jadi kelang kabut sikit dah. Sekejap. Tengok. Dia kemas-kemasnya. Ni Haji Azlan kita. Tengok. Dah rasa macam boleh buat potret ataupun boleh tukar profile picture dah lepas ni. Masya Allah, lihat sama isteri baik. Aduh, romantik betul. Aduh. Lalas sekali. Tunggu, pegang, tunggu. Kejap. Okey. Jadi gambar dia bukan jadi cantik lah, tapi dia kelang kabut sikit hari ni sebab ramai. Biasanya banyak post dapat. Ambil gambar dulu. Mana telefonnya? Okey. Tengok gambar. Alamak, dah kena crop sikit lah. Ada gambar orang pakai ihram, kena crop sikit lah. Okey, insyaAllah. Dia dah kelang kabut lagi ni. Okey. Tengok kat sini. Semua jemaah macam ni. Ni semua jemaah CS Holiday kat sini. Kalau rela beratur, kita boleh ambil gambar dengan Syekh Arab. Ni Syekh Arab kat depan ni. Bolehlah deal dengan dia nak meniaga unta ke apa. Boleh duduk kat situ. Dan sebenarnya ini adalah contoh ruang tamu yang ada di Arab Saudi lah. Ada TV. Jangan ingat orang Arab tak tengok TV orang Arab tengok TV juga. Tengok. Ada telefon, ada apa semualah. Kita boleh tengok. Tapi semua ni kena beratur hari ni sebab ramai. Biasalah kalau datang petang okey sikit kot. Tapi sebabkan kita berniat juga untuk berniat umrah, jadi itulah kita buat pagi supaya kita boleh selesaikan umrah lebih awal. Tidak lupa juga untuk kita support ataupun kita sokong Museum Al-Maudi ni. Kita boleh beli barang-barangan cenderahati kat sini seperti coklat-coklat, candy, Fremero ada tak Fremero? Fremero pun ada rasanya. Apa ni, coklat-coklat premium lah. Kita tengok kat sini baru 20 rial lah. Siap ada tanda harga bagus Nutella. Kopiko 10 rial. Ni dia. Minta maaf bancik terbatuk tadi. Sama juga Dubai coklat pun kita boleh beli kat sini. Ni 45. Apa? Cornetto. 35 sekarang ni. Okey, 35 ialah Cornetto. Ni dia. Jadi kita boleh support lah. Di sini Cornetto punya brand-brand yang lain. Okey, lepas tu kacang-kacang. Kacang-kacang kita boleh beli kat sini juga. Dekat je lokasi dia, tempat kita berpakaian tradisional tadi. Setelah kita keluar daripada museum, kita boleh jugalah jangan lepaskan kesempatan sebab dekat depan pada situ museum yang di dalam ni dah tak ada dah dia punya guidance ataupun dia punya juru cakap. Tetapi jangan lupa kita untuk ambil gambar untuk gambar-gambar. Bukan senang kita nak dapatkan bangunan-bangunan lama bangunan-bangunan lama di Kota Mekah ni. Semuanya telah dijadikan museum. Ini juga Bancik Asyik ni rebuild balik, bukannya bangunan yang betul-betul lama. Cuma kita tengok kesenian dia, teknologi dia. Yang ni lah kenapa boleh bertahan dinding ni, disebabkan ada dicampur dengan jerami. Kita tengok kat sini. Okey, jom
Jadi Bancik suka tengok jemaah-jemaah haji sebab kebanyakannya jemaah haji berpasangan. Jadi seperti romantik kembali. Setelah meninggalkan anak selama 3-40 hari. Lama dah diorang tak dating berdua dah sebenarnya ni. Ni dia. Kita tengok ni perusahaan kulit. Dan ini adalah dan ini juga kerusi yang Bancik suka tunjuk dekat semua. Sebabkan dia pakai kerusi yang menggunakan jerami. Atau bukan jerami ataupun menggunakan apa ni? Kurma. Ni kurma punya pelepah dia gunakan untuk menjadikan kerusi. Memang terbaik. Ni dia. Dan jangan lupa juga melihat ruang tamu Arab dekat dalam ni. Memang sejuk dalam ni. Dan penjara, dan inilah penjara dulu-dulu. Penjara Alibaba kot. Penjara Alibaba. Tengok kat sini. Dan Bancik akan explain lah. Dan kita tengok kat sini. Kebanyakannya jemaah kalau tak ada explanation, dia orang tak berapa memahami apakah konsep sebenarnya apa yang ditunjukkan oleh Muzium Al-Maudi ni. Kalau kita tengok kat sini, inilah digunakan untuk memanjat pokok kurma. Ni untuk manjat pokok kurma. Dan pokok kurma diisi dalam ni. Jom masuk, jom masuk. Jom masuk rumah Bancik. Welcome. Welcome to rumah Bancik Live. Boleh. Kita tengok. Tapi rumah Bancik Live tak ada kambing dalam rumah. Tetapi okey, ni serigala dengan kambing. Tapi sebenarnya ini adalah tongkat untuk menjaga kambing. Disebab apa orang Arab suka jaga kambing? Sebabkan ini adalah pekerjaan Nabi-Nabi sebenarnya. Kebanyakan Nabi-Nabi adalah pengembala kambing. Jadi kita janganlah kutuk orang mengembala kambing. Kita tahu dia orang ni busuk masai. Tetapi itu adalah pekerjaan Nabi-Nabi. Nabi-Nabi termasuk Nabi Muhammad SAW. Okey, ni ruang tamu Bancik. Okey. Rumah Bancik okey tak? Pasang aircon tapi Swiss ada, aircon tak ada. Swiss tu biasalah, aircon rosak sekarang ni. Tapi ni kalau nak deal, unta dengan dia boleh Ni tokek unta paling tersohor lah dalam Kota Mekah. Tapi ini takut jugalah ini, tiba-tiba tengok kan. Ni dia. Okey, jom gegel ambil gambar, kita tengok kat sini. Kita panggil kamera ni. 1, 2, 3. Okey, tengok dalam grup. 1, 2, 3. Okey. CS Holiday cepat cakap. Kena paksa. Holiday. Okey, thank you. Kena paksa. Kena paksa. Boboy. Boboy pula. Boboy. Okey. Berlari ya. Okey, boboy. Okey. Ambil gambar boboy. Tadi gegel. Tengok je. Semua tiba-tiba nampak muda. 1, 2, 3. CS Holiday. Okey, CS Holiday. Dia boboy susah sikit. Tapi lepas ni okey. Tak apa. Siapa anda? Okey. Okey. Coba 1, 2, 3. CS Holiday. Tapi lepas ni kita boleh komplain tau dekat isteri-isteri kita ambil gambar ni. Sebab dia orang selalu komplain kita. Tak ada, saja je. Gurau-gurau. Saya pun tak berani juga nak komplain kat bini saya. Hanya Muzium Al-Maudi ni dia tunjuk dia punya apa ni? Kehidupan dia orang daripada dulu. Apa panggil zaman berzaman panggil kita pun tak tahulah nak cakap apa dah. Progress dia lah. Kalau kat sini biasanya dulu ada tempat timbang sebab orang Arab ni kuat berniaga. Tapi dia punya timbangan dia semua dah habis kot. Dah tak ada dah. Disebabkan kat sini dia punya pakai replika. Jadi ramai orang boleh sentuh. Okey, jom. Kat sini. Jom keluar. Hai. Lambai-lambai sikit. Lambai-lambai sikit kat video. Mana tahu kan, walaupun ni nanti ada orang nak tengok. Ada orang nak tengok. Nanti jadi glamour dia orang cakap. Daripada kawan-kawan lama tak kenal, tiba-tiba boleh mesej balik. Masuk dalam video Bancik Live. Okey. Di kot sana patutnya? Penuh. Biasalah. Okey. Ni dia. Ini dapur orang Mekah lah ni. Ni kitchen dia panggil. Ni dia. Orang Mekah panggil kitchen lah. Dia orang kita jadi orang putih sekarang ni. Dan ni antara hobi orang Arab melihat anak bulan. Dia pakai teropong. Okey, Zaz.
Okey, tengok masjid dalam muzium ni antara contoh lah kot. Contoh-contoh masjid-masjid lama. Tetapi bancik lebih suka duduk dalam ni sebabkan dia sejuk. Dia sejuk dan juga kita tahulah sistem aircon tidak diperlukan zaman dulu-dulu. Sistem aircon, tapi sistem pengendaraan dia memang baguslah. Jom. Ni dia. Kalau ada siapa-siapa yang ada wuduk, bolehlah solat sunat duha sekarang. InsyaAllah dekat Masjid Hudaibiyah tu agak sesak lah kat sini. Dan kat kanan ni sebenarnya kita tak payah masuk pun tak apa sebab dia ada dinosaur. Tak ada berkaitan. Nah, dia ada, batang ada koleksi kereta kot. Koleksi kereta pun dah tak ada kot. Koleksi kereta lah. Dia ada koleksi kereta tapi biasanya orang tak masuk lah dalam ni. Dia ada beberapa koleksi kereta yang agak lama. Sudah, sama pergi orang. Agak sini dengan tulang dinosaur. Ni teksi lama Oh. Loceng apa? Oh, loceng, siren. Try kita pusing. Tengok dia punya siren. Siren orang lama. Tak ada bunyi pun. Dia dah budak dia. Dia budak batil. Ni loceng. Kalau zaman-zaman dulu kalau ada emergency ni lah. Tapi teksi lama ni Toyota. Toyota tahun bila tak tahu ni. Toyota Crown ni. Tak tahulah, saya pun memang lemah sikit buat kereta. Dan juga ni Mercedes. Ni kereta orang kaya ni. Mercedes apa ni? Mercedes apa ni? Kita tengok 280S. 280S. Haji Azlan memang dia suka kereta. Bancik memang tak kenal, tapi dia boleh teka. Haji boleh teka yang ini adalah Toyota Crown. Ni lambang dia original. Kalau kat Malaysia ni dah berpuluh ribu kot. Beratus ribu lah. Malaysia tak banyak Crown. Okey. Pula tadi, siapa-siapa yang masuk ke muzium ni dipaksa ambil gambar dulu. Untuk menunggu giliran sebenarnya. Sebab muzium ni terlampau penuh sekarang ni. Kat tangga tu dah boleh jam. Jom. Zas. Ni yang terhangat di pasaran sekarang ni. Ni hangat. Tak, terhangat di pasaran. Intim. Anggur-anggur sikit bos. Tiket dah sold out tak boleh nak bodek dah. Banci pun tak sempat masuk sistem. Terhangat di pasaran sekarang. Tiket intim. InsyaAllah kita support. Ceritanya bancik balik ke nak pergi support? Saya kalau ada tiket saya balik. InsyaAllah. Kalau ada tiket lah. Tengok driver bas kita pun cukup handsome. Dia lah juru cakap. Dia lah mutawif. Kepanasan. Dan juga tak tahu driver bas pergi mana. Biasanya driver bas ni dia orang pergi melepak tempat lain. Kita nak jalan dah. Tengah buat saraf. Tengah akil. Okey, tengah sarapan makan. Okey, jom. Tujuan Bancik naik bas premier ni sebab Bancik nak collect tiket. Tiket bagi. Okey, Zas. Sebelum naik bas, jangan lupa kita belikan Indomie. Indomie kena bayar Bancik depan ni. Promo Indomie. Okey, alhamdulillah selepas pergi ke Masjid Muzium Al-Maudi, kita dah sampai dah kawasan Hudaibiyah. Hudaibiyah ni pun dah, masjid ni macam ni juga, lama. Tetapi kawasan keliling dia dah kemas sikit lah. Disebabkan dah ada kedai-kedai macam sama juga dulu. Tapi kalau mana-mana yang jemaah tak nak buat umrah ke apa, sebenarnya boleh survey-survey dekat sini. Survey-survey kat sini sebab harga dia agak murah jugalah. Tapi janganlah survey dengan jangka masa yang lama, kita takut nanti tertinggal bas. Tengok ni. Ni yang paling bahaya adalah masa shopping kat sini. Dan ada juga tadi yang dalam bas bertanyakan di manakah masjid lama. Sebenarnya ini adalah masjid yang digunakan zaman sekarang, tetapi ada juga kawasan ataupun tapak yang lama. Masjid-masjid ni sebenarnya tiada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dibina sebagai tanda di zaman yang kemudian. Zaman yang selepas zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kebanyakannya masjid-masjid lama ataupun masjid-masjid yang ada di Arab Saudi ni adalah kadang-kadang bukannya tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membina masjid tersebut, tetapi kadang-kadang ada
peristiwa-peristiwa. Ada sebahagiannya adalah daripada peristiwa-peristiwa yang mengingati tentang keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu maksud dia, sebab nanti orang salah faham, ingatkan masjid ni berada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi membinanya. Tidak. Masjid ini adalah untuk tanda sahaja sejarah yang berlaku di Hudaibiyah. Okey, zas. Alamak, dah tak nampak bumbung mana. Tapi keadaan di Masjid Hudaibiyah ni tak adalah pack mana, sebab sekarang ni semua dekat Maudi kot. Jadi siapa-siapa yang awal kat sini, alhamdulillah. Tengok panggilan yang cukup hebat. Tadi rasanya semua tak nak turun bas, tiba-tiba kosong bas. Ni dia. Tapi biasalah, kita sebagai orang, kita nak tengoklah. Kita akan membandingkan harga dekat Kak Kiah semalam murah ataupun dekat sini lebih murah. Zas. Disebabkan tak ramai orang, banci masuklah sekejap. Masjid Hudaibiyah ni macam mana keadaan dia di dalam. Ni dia. Inilah dalam keadaan dalam Masjid Hudaibiyah. Hari ni tak sempit hari ni tak sempit dan juga tak ramai orang. Alhamdulillah. Kita sampai timing yang betul, timing yang tepat. Tak adalah pack sangat ataupun ramai dah jemaah-jemaah tak digalakkan untuk solat di Hudaibiyah ni sudah bersiap sedia di dalam bas. Kerana dulu sejarahnya Masjid Hudaibiyah ni terlampau pack sebab dia masjid yang kecil. Jadi banyak mutawif-mutawif suruh ataupun meminta jemaah bersiap di dalam bas sahaja. Tengoklah. Ni dia. Jap kita intai saudara hak kita supaya dia nak tukar ihram ni. Kita shoot je kamera berani dia. Jangan macam-macam. Okeylah. Bancik rasa setakat ini sajalah vlog kali ini sebab rasanya kesebanyakannya bas tak pergi ke ladang unta semasa musim haji ni. Kemungkinan ada larangan daripada pihak yang bertanggungjawab. Kemungkinan Bancik tak nak buat rumusan, tapi memang kebanyakannya bas yang Bancik tanya dekat sini, kebanyakan tak pergi ladang unta. Sebab ladang unta tu kalau jemaah haji sensitif sikit. Pergi? Tak pergi kot. Dia terus balik je. Sebab rasanya tak boleh nak pergi kot. Sunta tak pernah. Try tengok dekat kedai runcit tu. Kedai runcit tu biasanya dia. Yang tu tak ada sebab tabung kita tak tahu. Tapi kebanyakannya bas tak pergi ke ladang unta tahun ni. Aduh ya. InsyaAllah. Semua daripada Maudi terus ke Hudaibiyah. Kita tengok yang travel-travel lain daripada Malaysia pun sama juga. Okey. Tapi Bancik tak berani buat keputusan ataupun rumusan sebab Bancik tak tahu ada larangan ataupun tidak. Okey, zas.